Hari ni kita buat projek untuk tukar sistem api ni. Sistem api 1 batang, 2 batang, 3 batang ni daripada dapur lama, kita nak tukar sistem api yang baru. Bila kita dah buka, dia akan jadi macam ni lah. Macam ni. So ni adalah batang yang lama Batang lama kenapa perlu tukar? Tengok, dia dah mula pecah. Ini bekas kita gam. Dia pecah sebab kualiti dia tak berapa elok lah, tak berapa bagus. Jadi kita tukar batang ni dengan dia punya ni lah. Kita akan tukar. Siapa-siapa yang ada dapur yang lama boleh tukar dengan kita lah. Yang ni guna balik. Yang dah siap kita akan tukar hollow square yang kualiti sikit. Tengok ni. Dan dia punya sistem api akan berubah jadi sini lah. Dia punya batang ni akan besar. Yang sebelum ni kan kecil, ni akan besar. Ni boleh buka, boleh servis. Okey. Dan beginilah. Yang ni yang dah siap. Okey. Tapi yang ni dah pakai, yang dah lama dah siap. Okey, jadi macam ni. So sistem api dia akan berubah, dia akan jadi macam ni. Bulat, tak pakai, tak yang lama dah. So akan jadi macam ni lah. So kita boleh buka macam ni. Dia akan pasang macam ni. Ada nut macam tu. So yang ni pakai balik, cuba beli baru. Itu sajalah. Kalau korang ada yang nak tukar sistem api yang lama daripada lama nak ke baru, boleh hantar kat kita lah. Terima kasih.